Ini adalah kali kedua, geng, saya bermalam di Alpine Homestay. So, Alpine Homestay ni berada di Kundasang. So, pada korang mungkin yang berniat untuk bermalam di sini, lebih-lebih lagi dekat mau cuti sekolah ni kan, saya rasa paling sesuai kamu sewa homestay ni, geng. Sebabnya puas hati, dia punya rumah ni sangat besar. Okay? Mungkin kamu boleh semak video yang saya sebelum ni, yang pernah saya buat review juga di rumah ni. Kamu boleh semak link di atas ni. Rumah ni ada 4 bilik. Okay? Sangat besar. Dan ada ruang tamu, ada dapur. Okay? Jadi kalau kamu bawa sekitar 20 orang pun saya rasa tidak masalah untuk rumah ni, sebabnya sangat besar. So rumah ni ada dua lah, atas dan bawah. So di bawah tu pun korang boleh sewa juga bilik-bilik. Biliknya tu sebenarnya agak besar juga. Ada juga ruang tamu sebenarnya di bawah tu, dan yang di atas ni pun ada juga sekitar 4 bilik. So saya rasa menurut info daripada owner hari tu, boleh muat sampai 26 orang. Agak ramai kan, kalau 26 orang tu saya rasa cukup ramai. Saya akan bawakan korang sekali lagi untuk pusing-pusing dalam rumah ni. Saya akan bagi nampak korang biliknya, satu-satu bilik itulah. Dan saya akan tunjukkan juga dapur dia. Dan yang paling best untuk dapurnya tu, dia ada satu view untuk kamu tengok Gunung Kinabalu, geng. Jadi pagi-pagi kamu buat minuman panas, kopi ke apakah, kamu boleh layan di view di dapur tu. So jom saya akan tunjukkan untuk dalam rumah ni lagi. Okey, ini adalah ruang tamu dia. Okey, kalau kamu tengok ruang tamu dia ni cukup luas lah kan. Kalau ingat, kalau kamu bawa keluarga di sini ni, kalau kamu ada mungkin kamu boleh bawa lebihan tilam, ataupun kamu boleh minta juga tilam tambahan. Saya ingat dalam sekitar 4 orang pun di dalam ruang tamu ni kamu boleh tidur. Tu kalau kamu bawa ramai lah. Dan ruang tamu ni dia juga sediakan TV. TV ada dan ada wifi, geng. Wifi dia, kalau tidak silap, dia pakai perkhidmatan ISP Inify. So okey, ada internet, ada TV, dan kita akan tengok bagian bilik yang nombor 4. Okey, yang ini nombor 4 daripada ruang tamu. So kita tengoklah. Tengok. Dia punya bilik ni sangat luas lah. Okey, untuk 2 orang. Nanti kan. Mantap. So lengkap lah, ada semua. Ada lemari, ada tualet, ada sejadah. Okey, itu bilik yang pertama. Okey, nombor 4. So kita pergi lagi ke bilik seterusnya. So ini adalah dia punya lorong ni kan. Okey, ini bilik nomor 3. Bilik nomor 3. So kita lihat dalam bilik nomor 3 ni pun sama juga, besar. Juga ada kipas, ada lemari. Okey, dia punya setup pun cantik. Ceiling dia yang saya suka, geng. Dulu saya datang sini, saya tertarik dengan ceiling dia ni. Semua bilik ni dia guna ceiling beginilah. Dia pasang dekor. So nampak cantik kan. Okey, ini bilik nomor 3. Dan kita pergi ke bilik nomor 2. Ini bilik nomor 2. So bilik nomor 2 ni ada sikit kelainan. Kelainannya ialah dia ada satu ekstra tu nah, katil. So di sini secara logiknya dia boleh memuatkan 3 orang lah kan. Ini 2, itu 1. So pun cantik. Ada lemari, ada kipas angin. Sama juga ceiling dia pun cantik. Okey, luas. Luasnya maksudnya kalau kamu tengok bagian depan ni, dia masih ada ruang legar. So tidak crowded kan. Ada setengah bilik tu dia cukup dinding tu dengan katil. So ini tidak, geng. Dia luas, memang luas. So untuk rumah ni dia ada satu tandas di luar ni lah. Tandas. So ini tandas dia, boleh besar. Dia ada juga macam biasalah, ada water heater kan. Okey, ada kelengkapan tandas dia. So kita tengok pula bagian bilik yang ini, dipanggil bilik nombor 1. So ini saya tinggal di sinilah bilik ni. So ini bilik yang saya tidur di sini.
So dia ada kelebihan, dia ada satu tandas dalam bilik. Okay, macam biasa jugalah, dia ada water heater lah. Dia ada water heater semua ni. Dia ada water heater. So tandasnya ada kecil sikit lah, tapi okey lah kan. Okay. Seterusnya saya akan tunjukkan korang dia punya dapur, geng. Dia punya dapur memang besar dan cantik. Okay. Okay, ini adalah dapur dia. Itu dapur. Itu sinki. Okay. Dia ada peti ais. Dia ada periuk nasi. Ada ceret elektrik. Dia ada pemanas air. Ini sangat sesuai kalau korang yang keluarga kamu ada anak kecil. Okay, malam-malam anak mau buat susu. Okey, ada peti ais, ada kelengkapan dia semua. Dia punya pisau semua ada. Dia lengkapkan juga dengan minyak ni. Minyak makan, kicap dan sebagainya. Saya ingat ini garam dan kelengkapan lain macam biasalah ada di sini. Dan so cukup lengkap sebenarnya. Ini kelengkapan yang asas semua, pinggan semua ada, cukup banyak sebenarnya. Okey. Dan untuk di sini dia juga ada blender, ada lesung batu. Cukup lagi. Rumah yang macam rumah kamu lah. Kan? Singgih. Dan yang paling best di sini, geng. Ini dia yang paling best. Yang paling syok kalau kamu pagi-pagi, dia punya view di situ. Gunung Kinabalu. Okey, kalau kamu pagi-pagi kan, pagi-pagi kamu bangun, kena bangun awal lah sebenarnya. Kalau di Kundasang ni, kalau kamu mau pergi Gunung Kinabalu, saya syorkan dalam start daripada pukul 5, 5.30 itu tu, kamu kena sudah bangun lah lepas subuh tu kan. Kamu akan nampak lah di depan ni, dia punya view Gunung Kinabalu akan nampak tu. So sekarang ni hujan ni. Tapi tadi pagi sangat cantik. Mungkin kamu boleh tengok image ni lah. Image yang kamu nampak ni yang awal pagi tadi saya ambil. Nampak view dia memang cantik, geng. So puas hati. Sambil-sambil kamu buat minuman panas di sini, kamu boleh layan Gunung Kinabalu di depan tu. So nampaklah sangat tinggi. So kamu mau tahu harga dia, nanti saya akan update untuk harga homestay ni. Dan apa yang baik untuk homestay ni sebenarnya, geng, kamu ada dua pilihan. So untuk rumah ni dia ada dua pilihan lah, seperti yang saya cakap tadi. Dia ada dua pilihan harga. So kalau kamu mau sewa penuh, kamu boleh juga. Kalau macam kamu datang seorang macam saya dia boleh juga sewa bilik saja, geng. Tapi apa yang bestnya, kalau kamu sewa bilik, owner tu benarkan pakai sekali juga. Kamu boleh guna ruang tamu, kamu boleh guna dapur dia, masak macam biasa. So best kan? Kalau kamu datang satu keluarga ramai-ramai, maksudnya kamu sewa semua bilik ni, ada 4 bilik, dia akan tawarkan pada harga RM380. Itu harga normal lah. Okay. Untuk sebuah rumah untuk satu malam. So kamu boleh pakai semua. Kamu boleh pakai dapur, kamu boleh pakai ruang tamu, ada internet, ada TV semua. Dan kalau kamu suka BBQ, kamu boleh buat BBQ tu di depan beranda, macam yang kami buat hari itulah. So berbaloi, geng. Untuk yang korang yang datang seorang-seorang kan, yang macam ada program sehari 2 hari macam saya, dia boleh juga. Okay, untuk satu malam tu dia akan bagi rate 100 satu malam untuk bilik ini. So itu normal price lah. Normal price yang kamu boleh dapat satu malam. So walaupun kamu sewa satu bilik saja, tapi dia benarkan juga pakai dapur. Kalau kamu yang jenis orang yang minat masak lah kan. Tapi selalunya jarang lah kalau yang single-single ni tidak akan masak lah di rumah tu. Mungkin masak Maggi, yes, ataupun minum minuman panas. Tapi kalau ada mungkin orang yang suka kan, yang masak-masak, okey lah, boleh pakai. Dan kamu boleh duduk di ruang tamu ni, di sofa ni, santai-santai tengok TV kalau berminat lah. Dan dia kasih juga free internet. So dia akan bagi password wifi untuk kamu guna 24 jam. Berbaloi tidak berbaloi kan? So 380 untuk satu malam satu rumah semua bilik, ataupun 100 semalam untuk satu bilik.
So itu normal price. Kalau diskaun, mungkin kamu boleh runding. Kamu boleh runding owner untuk dapatkan diskaun. Diskaun untuk harga bilik single seorang. So kalau kamu berminat untuk untuk sewa bilik ni, macam biasalah, di bawah ni saya sediakan nombor telefonnya, Alpine Homestay. So kamu boleh telefon Puan Liza, dia cepat balas WhatsApp kamu untuk kamu berurus niaga. So di situlah kamu cuba tanyalah, kan, boleh dapat diskaun atau tidak, dan saya pasti mungkin boleh dapat diskaun untuk harga yang beginilah. Tapi mungkin pada harga diskaun itu saya rasa mungkin bergantung juga dengan musimnya. Maksudnya kalau musim hujung minggu mungkin agak susah sedikit lah. Sebab maklumlah, kalau hujung minggu ni kan, dia Kundasang ni dia sangat sangat ramai pengunjung. So kalau macam kamu datang bukan hujung minggu, hari bekerja macam sekarang ni, saya pasti kamu akan dapat harga yang spesial, yang ada diskaun. Kamu cuba, kamu mesti akan dapat. So itulah yang terbaik untuk Alpine Homestay ni, kan. Kamu boleh runding harga. Jadi dia punya lokasi rumah ni dia tidak jauh sebenarnya. Kalau kamu berdiri di depan tu, bersebelahan dengan Pen Resort. So kamu tahu tu Pen Resort di mana? Di sebelah situ. So dia bersebelahan, tidak simpang dah, tidak jauh, lebih kurang dalam 300 meter simpang tu antara tu kamu akan dapat. Cumanya satu sajalah, dia punya laluan daripada bawah jalan utama tu ke rumah ni agak tinggi juga. Sebenarnya memang tinggi, tapi laluan dia okey, dia bersimen. So agak sedikit mencabarlah untuk laluan tu, tapi setakat kereta-kereta biasa masih boleh sampai. Yang saya tengok tadi di luar sana ada Proton saja, ada Beza, ada Mybi. Okey, tidak isu lah. So boleh naik sebenarnya. Yang penting kamu berani mencuba. Okey, itulah dia untuk homestay ni yang saya ingin review kepada korang di luar sana. So macam mana, geng? Kalau kamu berada di sini nih, petang-petang begini nih, kamu duduk di beranda nih, mantap. Di depan tu pemandangan dia sangat mantap nih. Ada gunung-gunung dan di sebelah situ ada Gunung Kinabalu. So sangat tenang, dia tidak crowded, sunyi, tidak bising. So sangat berbaloi bagi saya. Di depan ni lah, kan, di beranda ni dia orang sediakan satu macam meja kecil lah, kita anggap macam meja. So kamu boleh bawa juga minuman panas untuk menikmati keindahan tu, waktu pagi, waktu petang begini. Okey, di depan tu lah yang saya maksudkan, itu adalah Pen Resort. So Pen Resort tu dekat je sebenarnya dengan homestay ni. So senang carilah, di bawah tu jalan utama. So untuk isu parking sebenarnya tiada di kawasan ni, kan. Parking kereta sangat luas dan saya yakin boleh memuatkan paling kurang pun 8 buah. Kalau kamu pandai susun, 8 buah, 6 buah, cantik, boleh. Dan sangat luas parkingnya. Macam yang kamu nampak ni, dia punya lot memang best lah. Dia punya parking rata dan kamu boleh susun kereta kamu. So, jangan risau, untuk kawasan ni parking tidak isu. Kalau malam pun kawasan parking tu terang sebenarnya. Dia orang pasang spotlight solar. Jadi terang lah. Dia punya lampu warna-warni, klip tu yang tepi-tepi tu semua ada. So sangat cantik. Pemandangan dia best. Dan satu lagi yang saya mau bagi tahu kamu lah, kan, kalau kamu jenis yang pemburu bintang, bintang, apa orang panggil, Bima Sakti, tempat ni sebenarnya sesuai juga, geng. Ada satu tempat di hujung sana tu, dia punya bagian atas tu dia ada satu kawasan yang bersimen. Jadi malam kamu boleh naik di atas tu, kamu boleh ambil gambar bintang. Itu pun bergantung dengan nasib korang lah. Kalau langit clear, memang dapat, memang cantik. Sebab kami sudah pernah hari tu ambil gambar bintang. Cuma kamera kami tidak berapa canggih lah. So kalau kamu ada jenis kamera yang canggih, yang memang setup cantik, memang akan dapat lah. Sebabnya kalau
di kawasan itu dia kalau malam ni memang gelap atas tu, so sangat sesuai lah untuk pemburu bintang. Okey, Bima Sakti. So itulah dia sedikit info kepada korang yang ingin bermalam di sini. So tempat ini memang damai, tenang, dan kamu tengoklah di pemandangan di depan tu sangat cantik lagi. Dia ada kebun-kebun sayur tu lah, so nampak tersusun di situ. Dari jalan jadi cerita kita, kita bergerak bersama dunia. Hidupkan enjin, kamera menyala, kita rakam dunia depan mata. Dari bandar sampai jalan jauh, setiap detik jadi cerita utuh. Bukan sekadar video biasa, ini kisah hidup atas jalan raya. Lampu malam, hujan dan panas, semua jadi memori yang jelas. Roda bergerak tak pernah diam, gitar bunyi. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk review pada kali ini di Alpine Homestay di Kundasang. So sekali lagi pada korang yang mungkin berminat untuk bermalam di sini, lepas ni bolehlah kamu mula menghubungi nombor telefon yang saya telah bagi tadi tu. Kamu tanyalah apa ni harga yang terbaik yang kamu boleh dapat. Dan kalau kamu mungkin kamu WhatsApp Puan Liza tu, jangan lupa lah dari mana kamu dapat info tu, bagi tahu daripada video MRZ Vlog. So dia akan tahulah kan dari mana puncaknya, dari mana promote itu berjalan untuk rumah ini kan. So kamu beritahu lah kan, saya dapat info daripada video MRZ Vlog. So jangan lupa seperti biasa pada korang yang telah menonton video ni, support video saya, support channel saya, subscribe. So subscribe itu sebenarnya adalah percuma, geng. Tidak perlu bayar apa-apa. Tekan saja button merah subscribe, sudah jadi. Dan jangan lupalah yang sekali share pada rakan-rakan korang, untuk supaya korang punya rakan-rakan di luar sana tahu yang channel MRZ Vlog ini wujud untuk review homestay, review kereta, review tempat-tempat menarik. Okey, sampai jumpa lagi untuk konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi, bye-bye.